Ramai betul yang kecam aku cakap suspension Jerman menyusahkan. Kau tengok ni, atas aku ni emas ni. Kau tengoklah sendiri suspension dia macam mana. Bukan aku nak kincing punya. Part suspension dia tu banyak, macam-macam ada. Lepas tu banyak juga yang cakap, kalau tak boleh buat, tak payahlah buat video macam ni bang. Tak boleh buat, jangan buat. Kalau dah menyusahkan sangat kan. Kita orang workshop Continental bang. Bukan suspension Mercedes je kita orang hadap. Macam-macam suspension Continental kita orang hadap bang. Korang nak tukar part suspension yang original pun, kita boleh dapatkan, kita boleh buat pertukaran. Korang nak tukar sistem air suspension pun kita boleh buat bang. Jangan kata Jerman lah. Jerman punya suspension ni kita hari-hari hadap. Kita orang ni bukan komplain menyusahkan ke apa ke, tak. Kita orang ni bukannya nak condemn sangat pun. Tapi kita orang bagi tahu korang hakikat. Korang kena terima kenyataan. Walaupun dia menyusahkan, tak semestinya kita tak boleh buat. Komen kita kacang je lah buat benda ni. Komen kita berkemahiran. So kepada korang kat luar sana yang mana kecam aku tu, kalau kata sekarang nak kecam lagi, teruskan lah. Gurau. Janganlah kita kecam guys. Support lah sikit workshop anak Bumi Putra punya ni kan. Kalau kata korang ada masalah dengan kereta Continental, bolehlah hubungi kami, Expert Continental, Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam.